5 kewa. All the best. Jangan boleh ya? Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan ditangis selalu, mungkin itu sementara. Bila jumpa penggantiku. This is my partner. Hi. He is my best friend. Aku lapar ni, jom pergi kantin je, Fik. Semua KE. Baik, jom pergi mana? Jom. Kawan dia. Jom balik sikit. Jom balik. Jom. Untuk Amir. Zamanlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Stop. Tak lupa berbagai peristiwa waktu pergi mengaji. Saya Muhammad Amir Syafiq Muhammad Yudin. Saya daripada kelas 5 Pemuda. Kami ingin meminta maaf dan memohon cikgu-cikgu subjek yang mengajar kami, halalkan ilmu dan doakan kami dunia dan akhirat. Terima kasih, Gom. Bye. Dah tak lama dia orang ni nak SPM. Macam mana boleh jawab ke tak? Risaulah cikgu. Harap-harap semuanya lulus. Nanti mesti rindu kat dia orang kan? Hei, siapa tu? Kenapa dia kat luar? Berikan semua agar kau gembira sentiasa. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan tiada rahsia. Katakan saja ku terima. Lebih tua dariku, harap sabar menunggu.
all the best, buat yang terbaik untuk sejarah. A tu pasti dah, A plus tu rezeki. Cikgu doakan kamu semua dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada 5 mawar. Ya, semoga anda diberikan kecemerlangan dalam SPM 2025. Anda hebat semua. Bye 5 mawar. Apa ni? Baik. Tulus tahniah diucapkan kepada anak-anak sekalian telah berjaya menamatkan perjalanan ilmu di sini dengan penuh hikmat. Semoga setiap langkah selepas ini terus diiringi sinar kejayaan. Guys, Tina dia buat SPM nak terbaik, buat yang terbaik untuk sejarah, nak SPM, all the best. Terbaik untuk dan semua kamu terus berusaha dan berjaya cemerlang dalam SPM 2025. All the best. Kadang kami terfikir, bila semua ini berakhir, apa yang tinggal hanyalah kenangan. Tempat ini bukan sekadar sekolah, tapi saksi perjalanan kita yang penuh jatuh bangun. 5 tahun kita di sini. Tempat ini jadi saksi air mata kita, ketawa kita, segala duka dan suka kita. Kami tahu selepas ini kami semua mungkin jarang bersua, kerana masa akan membawa kami pergi ke jalan masing-masing. Namun jauh mana pun langkah kami, kenangan di sini tetap kekal di dalam hati. Sewaktu hari terakhir persekolahan nanti ialah ibarat noktah bagi kami. Tapi, noktah yang mengajar kami tentang erti perjalanan. Bukan mudah untuk melepaskan semua ini, tapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga suatu hari nanti, bila kita rindukan detik ini, kenangan yang tinggal akan menjadi pengubat hati. Andai takdir mengizinkan, biarlah kita dipertemukan lagi suatu hari nanti sebagai diri kita dalam versi terbaik yang pernah ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada 5 kenanga, Ucapan daripada saya, belajar dengan tekun, berdoa dengan yakin, insya-Allah kejayaan akan milik kamu semua. Good luck untuk SPM 2025. Love you all. So, Assalamualaikum guys. So, hari ni tinggal lagi 54 hari untuk kita orang menduduki SPM. Kita semua nak duduki SPM. So, aku nak cakap ke korang semua yang tak payah, nak jaga video korang je, tak payah. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja.
sekali ingin mengucapkan Taufik Wanaja. Terima kasih karena ku tak mudah. Indah berkala rumah ke rumah. Action. Lebih tua dariku, harap sabar menunggu kepulanganmu, ku tunggu. Lalu belum jadi menyimpan dendam, hakikatnya pagi yang gelap, pagi yang gelap, kini sudah terang. Aku hadirmu, jangan kau abang. Ingin ku ulang kembali. Dunia pasti ada akhirnya. Terlalu indah kisah yang kita garang, sehingga aku tidak tahu cara bagaimana untuk menoktakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua pelajar di Musi Siantan melakukan yang terbaik untuk SPM 2025. berjaya dalam peperiksaan SPM. Love you all. Pastikan sejarah A+ ya. Selamat berjaya 5 Siantan. Semua A, BM. Walaupun cikgu hanya ada kamu dalam masa 4 bulan saja, tapi anak-anak semua dah ada di hati cikgu. Ingat, anda kuasai biologi, anda akan kuasai dunia. Hope you have fun while it lasts. Bye. Semoga kamu dapat menjawab SPM dengan tenang dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Pendidikan Islam 5 Siantan semua A+, insya-Allah.